Orang Masjid Tanah ada kenal tak orang lama ni? Brother ni famous jual kuih udang alu gajah dia. Tapi yang ni belah malam dia jual pizza minum dengan air loncan. Kedai ni baru je dia pindah dekat sini. Sebelum ni dekat belakang. Sekarang ni kedai dekat corner lebih luas. Korang kena try tau. Dia punya wagyu pizza dia. RM69 je dia jual. Pizza dia pun sedap, not bad, lembut. Satu lagi korang kena try cheesy spicy brisket. Lembut tau brisket dia ni. Yang ni ramuan dia sendiri. Boleh tahan, boleh try yang ni. Kalau nak pedas tak cukup pedas, sos dia banyak dekat sini. Ambil je. Kalau nak chicken chop, boleh try dia punya Tater Tots Chicken Golden. Tater Tots ni dia kentang. Lepas tu dengan dia punya chicken chop dengan mushroom sauce. Mushroom sauce ni kalau banjir lagi mesti lagi sedap. Yang minat nasi goreng kampung kan, boleh try dia punya nasi kampung lamb fusion, lamb grill. Tapi dia ada satu lagi sambal tambahan. Sambal dia tu macam masam-masam sikit. Memang unik lah. Macam sambal Thai tapi bukan. Kalau nak kudap-kudap atau dessert bagi anak nak makan, boleh try ambil dia punya Queen Croffle. Yang ni siap aiskrim dengan whipped cream. Nak confirm sukalah idea, korang boleh try Solero Lime. Ni masam macam aiskrim Solero. Yang ni jenis blended. Nak kopi pun ada. Korang boleh datang Atai Ensan. Ayah Had dia cuti pukul 3 petang sampai 10.30 malam. You jangan lupa like dan share.